Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Oh, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Oh, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Oh, yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada yang diraikan Cikgu Kasmawati dan rakan-rakan di SK Nyauto. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada sahabat kita Cikgu Kasmawati yang telah lama berkhidmat dalam bidang keguruan. Semoga Cikgu Kasmawati sihat walafiat hendaknya setelah bersara dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan dalam rahmat ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak, sampai juga kau ke penghujung perkhidmatan Wak. Terima kasih Wak. 25 tahun 25 tahun yang lepas lah kita sama-sama satu kereta pergi balik sekolah bersama-sama.
sama-sama pergi nursery sepanjang kita sama-sama berkhidmat di SK Nyatu. Tahniah Wak. InsyaAllah aku doakan kau sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar Ustaz Nyatu? Saya ingin mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada kakakku Kasmawati binti Kasim. Tahniah Kak Kasma kerana berjaya menamatkan perkhidmatan sebagai guru dengan cemerlangnya. Semoga Kak Kasma digunakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Gunakanlah masa pencen akak dengan dekatkan diri kepada Allah dan pergilah bersesia melihat ciptaan Allah sambil melihat negara orang. Tahniah Kak. Bye. Nyatu di hatiku. Bye. Selamat bersara Kak Kasma. Moga sentiasa ceria-ceria selalu. Jangan lupa saya tahu. Pergi ke taman memetik melati, harumnya bunga di waktu pagi. Selamat bersara Kak Kasmawati. Kenangan bersama kekal di hati. Selamat bersara Kak Kasma. Hai, Assalamualaikum. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kak Kasma atas segala tunjuk ajar, terutama semasa menjadi guru pembimbing saya 20 tahun lepas. Terima kasih juga kerana telah mendidik anak-anak saya dengan penuh kasih sayang. Hanya Allah yang dapat membalas jasa Kak. Saya doakan semoga akak dikurniakan kesihatan yang baik dan kekuatan untuk berbakti kepada keluarga dan menikmati waktu persaraan dengan tenang, bahagia dan gembira. Semoga ikatan silaturahim antara kita tidak terputus. Akhir kata, pucuk pauh dan 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, jasa dan budi dalam kenangan. Bakar gaharu harum baunya, mari diletak di dalam raga. Tamat sudah waktu kerjanya, rehatlah tenang bersama keluarga. Kepada Kak Kasma, selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Kasmawati. Masa dan saat yang ditunggu telah pun tiba. Diucapkan selamat bersara. Semoga berbahagia selalu di samping keluarga tercinta. Dan terima kasih banyak-banyak sepanjang persahabatan kita. Dan juga terima kasih juga kerana telah mengajar anak-anak saya di sepanjang kami berada di SK Nyatu. Bye. Assalamualaikum Kak Kasma. Kami mendoakan agar Kak Kasma dikurniakan dengan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga tercinta serta dapat menikmati persaraan dengan penuh ketenangan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum. Kesempatan ini saya ingin ucapkan selamat bersara pada Kak Kasmawati yang akan bersara tak lama lagi. Semoga Kak Kasma dipermudahkan segala urusan, berbahagia di samping keluarga dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia selepas ini. Saya mohon maaf lah kalau ada selama ini silap salah saya pada Kak Kasma. Minta halal makan dan minum jika sebelum ni ada termakan semasa kita di Nyatu. Semoga Kak Kasma terus bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 31 tahun dalam bidang pendidikan, itulah isteri saya, Kasmawati binti Kasim. Guru bukan sahaja sebagai pendidik, tetapi membentuk masa hadapan. Selamat bersara saya ucapkan kepada isteri tersayang. InsyaAllah jasa-jasa kamu semua akan dikenang dan perjuangan kamu akan diteruskan oleh masa depan yang kamu bentuk. Selamat bersara saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Nur Farhan bin Japridin, anak kepada Puan Kasmawati dan juga Japridin bin Jalaluddin. Saya kat sini nak mengucapkan selamat bersara dan selamat berpencen dan juga selamat berehat. Sekian lama mengajar di SK Nyatu.
Saya dah melihat committednya dia dengan kerja, betapa berusaha kerasnya dia. Saya mengucapkan selamat bersara dan juga selamat berehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Zuraini binti Muhammad Zaini, Guru Besar SK Nyatuh, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Kasmawati binti Kasim atas perkhidmatan beliau selama 31 tahun ya, sebagai pendidik. Dan saya ucapkan tahniah kerana berjaya mengharungi liku-liku dalam arena dunia pendidikan sepanjang berkhidmat. Saya juga mengucapkan semoga selamat bergembira bersama keluarga, senyum-senyum selalu dan happy selalu. Selamat bersara. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejambak kenangan selawatan peragaan buat Kakak Kasmawati binti Kasim. Selamat bersara. Terima kasih di atas khidmat bakti yang dikabulkan selama 30 tahun. Sekolah ini kami doakan semoga kesihatan yang berpanjangan di samping keluarga tercinta. Ingat kami dalam doamu. Assalamualaikum. Bye. Hai Kak Kasma, selamat bersara saya ucapkan kepada akak. Semoga akak sihat selalu, gembira, dan dapat menjalani kehidupan akak seperti kita lebih tenang dan gembira bersama keluarga Bau Pencen. Kami mengucapkan selamat bersara buat Kak Kasmawati. Bye. Happy. We are from English Fellow. Wishing you happy retirement. Bye. Bersara Kak Kasma. Salam sayang dari kami, Panitia Smile. Bye. Kami, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengucapkan selamat bersara Kak Kasma. Semoga Kak Kasma lepas ni lebih bahagia, lebih ceria dan macam-macam lagi benda boleh buat. Terima kasih jadi Open Legend yang banyak tunjuk ajar dekat kami semua. Walaupun Kak Kasma dah tak ada dekat sekolah ni, tapi Kak Kasma tetap ada dekat hati kita orang semua. Okey, selamat bersara. Bye. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Kak Kasmawati. Terima kasih. Bye-bye. Mungkin di sini kita akan